Resipi campak-campak edisi Ramadan, nasi daging one pot. Jom kita buat. Okey, first kali tumiskan 4 sekawan ni dengan minyak sapi. Lepas tu boleh masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis hingga naik bau, boleh masukkan daun pandan dan rempah kurma. Lepas tu kacau-kacau dia. Lepas tu masukkan pula isi daging yang dah siap masak dalam tin, ada jual kat pasar tu. And then masukkan susu cair. Lepas tu didihkan sekejap dan masukkan pula garam cukup rasa dan juga tomato. Bila dah mendidih tu, boleh tutupkan api. Then boleh basuhkan beras, lepas tu toastkan. Nak guna beras basmati pun lagi bagus. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang kita dah tumis tadi ke dalam periuk nasi. Lepas tu masukkan air, jangan banyak sangat, nanti lembek pula nasi kita. Lepas tu kacau-kacaukan sikit and then dah boleh tutup dan tekan masak. Lepas tu nasi tu akan masak macam biasa guna rice cooker. Tak perlu pun korang godeh-godeh ke kacau ke, ni dah siap. Boleh masukkan dalam mangkuk, plating cantik macam ni. Lepas tu boleh hidangkan dengan daging-daging yang dah siap masak dalam rice cooker tadi. Lepas tu nak taburkan sedikit bawang goreng dengan daun ketumbar pun lagi best. Dah siap untuk berbuka. Dalam satu periuk je dah boleh buat semua ni. Korang mesti cuba.